Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera bersama saya Mahiz dalam tutorial Photoshop Malaya CS5. Okey, kali ini kita akan mempelajari bagaimana teknik untuk nak menghasilkan manipulasi seperti ini. Anda boleh lihat ada tangan dan ada mulut. Macam mana kita nak mergekan tangan dan mulut tu supaya nampak lebih realistik dan juga nampak lebih sesuai. Okey, caranya yang pertama dalam peringkat manipulasi ni kita perlu faham ada beberapa kaedah, ada beberapa peringkat yang perlu kita kuasai. Yang pertama sekali, macam mana kita nak sesuaikan dia punya perspektif kedudukan dia supaya nampak dalam keadaan yang betul dan tepat. Okey, anda lihat dekat saya ada contoh gambar. Okey, ni gambar tapak tangan dan ni adalah gambar mulut. Saya pun tak tahu mulut siapa saya ambil ni. Okey, kemudian kita gunakan elliptical marquee tool. Kita buat satu selection dan dekat sini waktu kita nak buat selection ni kita pastikan kita punya feather ni kita up sikit. Contoh ni kita up dalam 10 dan saya buat satu selection. Tujuan kita up tu adalah untuk membuat sedikit kawasan macam lembut-lembut sikit di kawasan hujung-hujung dalam bulatan dia ni. Okey, kemudian setelah kita dapat satu selection macam tu, kita gunakan move tool dan kita alihkan gambar mulut ni untuk pergi ke tapak tangan tersebut. Okey, so dia dah jadi macam ni. Kemudian sekarang kita kecilkan. Dekat sinilah kita perlu faham bagaimana kita nak sesuaikan kedudukan tapak tangan dan juga mulut tu supaya nampak dia seolah-olah memang betul dia berada dekat tangan dia tu. Okey, caranya anda boleh bermain dengan macam-macam move tool. Sama ada anda nak tolak dia ke dalam untuk membetulkan dia punya perspektif, untuk membesarkan dia ke nak mengecilkan dia. Tujuannya adalah untuk nak memastikan kedudukan dia tepat dan juga betul dengan dia punya tapak tangan tu. Okey, contohnya macam ni lah. Anda boleh explore macam mana kita nak mergekan dia supaya nampak lebih bercantum, nampak lebih realistik. Kemudian yang peringkat yang kedua, kita akan cantumkan dia punya kulit ini dengan kulit yang belakang ni. Anda perlu klik pada mask dan kita akan mula menyapu di kawasan sini. Dan cara nak menyapu ni, kita akan gunakan brush dan dekat atas ni adalah background hitam. Dan waktu kita nak menyapu dekat sini, kita akan turunkan sikit dia punya opacity supaya waktu kita sapu tu dia tak hilang semua. Caranya anda lihat bila saya besarkan sedikit brush. Dan dekat sini kita perlu lebih teliti dan lebih banyak bersabar dekat sini. Sebab dekat sini kita perlu perhalusi betul-betul teknik sapuan supaya dia tidak terlalu habis banyak dipadam. Anda lihat kita perlu buat slow-slow je. Alright. Okey, mungkin macam tu. So kita tengok, kita cuba carikan kesinambungan dia tu sangat tepat. Walaupun kita tahu benda ni menipu sebab nama lagi manipulasi kan. Okey. So kita try dapatkan yang tepat dan terbaik. Alright. Mungkin macam tu. Anda lihat dia punya kesinambungan tu macam seolah-olah dia betul-betul bersambung. Okey, nampak? Okey, kemudian daripada gambar belakang ni, background ni, kita cuba duplicate dengan menekan Ctrl J. Okey, tujuannya saya nak buat satu tonjolan ataupun benda tu seolah-olah timbul sedikit. Caranya kita akan gunakan Liquify. Anda pergi dekat filter, pergi dekat Liquify. Dan anda lihat apabila Liquify keluar, kita akan gunakan tools yang ni, blot tool, supaya dia punya tapak tangan tu timbul sikit. Okey, nanti anda boleh explore macam mana Liquify ni berfungsi. Tujuan kita timbulkan tu sebab kita nak timbulkan mulut tu. Dan saya klik okey. Ni sebelum dan ni selepas. Seolah-olah dia macam tertimbul sikit lah. Okey, kemudian sekarang kita akan serasikan warna dia. Cara nak serasikan warna ni, kita kena tengok. Kalau kulit dekat sini warna hitam-hitam sikit dan kulit dekat sini coklat. So kita kena campurkan warna apa supaya nampak lebih merge. Dan pada layer yang atas ni, kita akan tambah satu new adjustment layer. Dan kita akan klik pada color balance. Dan waktu ni kita akan klik sekali lagi pada color balance, klik kanan. Dan anda akan buat satu clipping mask. Tujuannya supaya warna yang kita buat efek hanya berlaku pada layer ini sahaja. So bila kita dah dapat clipping mask, cuba kita cari warna yang sesuai dengan kulit yang belakang ni, yang kulit tapak tangan. So saya cuba up sikit warna merah. Anda lihat. Okey, nampak lebih bercantum. Anda lihat dekat kulit yang hitam dekat sini tadi dah nampak macam lebih masuk dengan kulit yang dekat belakang ni. Okey, so bila dah nampak okey cun-cun macam tu, just tutup color balance
Dan mungkin kita boleh padam sedikit dekat tengah ni supaya tak nampak gigi dia nampak macam merah-merah sikit. Anda boleh gunakan brush dan pastikan background anda hitam. Dan just padam dekat kawasan ni supaya bibir sahaja yang nampak lebih merah. Bibir merah tu perkara biasa, tapi kalau gigi merah ni lain macam. Okey. Okey, so saya rasa saya dah dapat hasilkan satu. Anda boleh lihat dia seolah-olah mulut tu ataupun mulut tu dah tercantum dengan tapak tangan. Dan kalau kita nak buat sedikit manipulasi macam warna secara menyeluruh seperti ni, anda lihat dia punya warna tu dah nampak warna lain sikit. Kalau kita nak main dengan warna sikit, just flatten image. Dan sekarang kita Ctrl J. Dan mungkin kita boleh gunakan hue and saturation dan turunkan dia punya saturation sedikit. Okay, macam tu. Dan mungkin kita boleh duplicate sekali lagi. Dan kita gunakan soft light. Okay, dekat sini dia nampak gambar tu lebih hitam-hitaman sikit. Okey, macam tu. So, saya dah dapat hasilkan satu efek manipulasi seperti ini. Saya harap benda ni dapat menambah ilmu anda. So, jangan lupa layari www.photoshopmalaya.com untuk mendapatkan video tutorial Photoshop dalam bahasa Melayu. Sekian, jumpa lagi dalam tutorial akan datang. Terima kasih.